untuk meluluskan permohonan kerakyatan 7 pemain tersebut. Sekiranya sekarang TMJ meminta mereka-mereka yang bertanggungjawab di FAM letak jawatan, kalau terbukti ada salah laku, kenapa pula TMJ yang menyatakan dia utamakan bola sepak negara tidak melahirkan perasaan syak wasangka ataupun kerisauan apabila ada 28 pemain bola sepak asing melalui ejen mereka mendakwa mereka ada hubungan kekeluargaan dengan Malaysia. Kalau TMJ menyatakan tanggungjawab perlu dipikul oleh pegawai-pegawai di FAM sebab membenarkan pemain-pemain yang mungkin status mereka sepatutnya tidak boleh diterima, apakah peranan TMJ pada awal tahun ini apabila dia meminta kerjasama daripada agensi-agensi Malaysia untuk meluluskan pemain-pemain ini?